guys, alhamdulillah hari ni dapat main tangga. Buat 2-3 loop. Jadi lah ambil bang, buat strength. Okay guys, kawan aku dah tanya nak kiraan heart rate macam mana. Okay, apa pun kita tahu umur kita berapa. Contoh umur aku 20 tolak dengan 220, bermakna dapat 200. Itulah heart rate maksimum kau. Okay, umur kau tolak dengan 220. So dapatlah 200. Bila kau berlari lebih daripada 200, kau kena turun heart rate kau. Itu gunanya jam ni. Kau tak kisahlah Garmin ke, Sunto ke, Coros ke. Bila kau pakai jam, kau set heart rate kau maksimum 200. Apa pun kena tolak 220. Umur kau tolak dengan 220. Tapi masa aku mula-mula berlari dulu, aku main langgar je heart rate ni. Tapi bila kita berkawan dengan orang yang tahu, dengan atlet, so dia ajarlah kiraan heart rate ni. So hari ni aku nak kongsi dengan korang sikit lah macam mana kiraan heart rate. Okay guys, jumpa lagi. Pulak.